Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada hadis yang seterusnya adalah keistimewaan yang ke-11, bahawa Nabi SAW ini wujud pada mukjizatnya unsur yang begitu terzahir, menunjukkan kelemahan pada musuh atau mereka yang ingin menirunya berbanding mukjizat selain baginda Nabi SAW. Maknanya mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada para anbiya adalah untuk menguatkan dakwah dan memberikan daya untuk menghadapi ancaman-ancaman musuh yang cuba untuk menjatuhkan para anbiya ataupun untuk meniru nabi para anbiya ini. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat itu, lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan air yang terpancar daripada celah jari jemari Nabi SAW. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW bermusafir, dan waktu itu air sudah hampir kering. Air minum, air untuk berwuduk itu sudah hampir kering. Jadi Nabi SAW tu didatangkan oleh sahabat. Sahabat datang kepada Nabi Muhammad bawa bekas, "Wahai Rasulullah, air dah semakin sedikit ni, macam mana kita nak lakukan?" Maka Nabi SAW dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala beri, Nabi ambil jari jemarinya, masukkan ke dalam bekas tersebut, dan daripada celah jari jemari ini terpancarlah air yang deras, sehingga boleh dimanfaatkan oleh berapa orang? Oleh 60 orang untuk mandi, untuk berwuduk dan untuk minum. 60 orang. Kalau 60 orang, kegunaan air berapa galen? Berapa liter agak-agaknya? Itu satu riwayat. Bahkan ada riwayat lain mengatakan satu batalion perang dapat manfaat daripada air yang keluar. Angkanya adalah 1,500 orang. Maknanya sangat banyak air yang terpancar daripada jari jemari Nabi SAW. Dahulu Nabi Musa pun ada keupayaan yang sama untuk memancarkan air, tetapi dia pancar daripada mana? Daripada batu. Fajarat minhu 12 asna. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa ketuk batu, dan akan terpancar pada batu itu 12 jenis mata air. Tapi ketuk pada batu itu mukjizat, tapi tak boleh lawan mukjizat Nabi Muhammad yang keluar daripada jari jemari. Sebab batu memang tempat terpancarnya air. Sebab batu memang lazimnya air keluar dekat situ. Tapi kalau jari jemari, itu memang satu benda yang mengagumkan dan ajaib. Dan Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu mukjizat Nabi Muhammad itu jauh lebih hebat daripada mana-mana mukjizat para anbiya. Kalau keistimewaan ke-11 ini, bandingan dia adalah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa AS. Kemudian keistimewaan yang ke-12, bahawasanya Nabi Isa telah menyembuhkan penyakit buta tatkala mata itu kekal di mata pemiliknya, sedangkan Rasul SAW telah mengembalikan semula mata yang terkeluar dari tempatnya. Siapa mata siapa tu? Mata sahabat Nabi SAW, nama dia Qatadah ibn Nu'man. Dalam peperangan Uhud, sahabat Nabi begitulah orangnya. Mereka mempertaruhkan apa yang mereka ada untuk memenangkan Nabi. Kalau ada tangan, mereka guna tangan. Kalau ada badan, mereka guna badan. Kalau ada kaki, mereka guna kaki. Kalau ada mata, matalah yang mereka akan gunakan untuk dipertaruhkan kepada Nabi SAW. Ada sahabat Nabi namanya Talhah. Habis dari perang tu, belakang dia macam landak, penuh dengan anak panah yang masih lagi tertancap di belakang badan dia. Ada puluhan bekas anak panah, sebab dia mempertahankan Nabi dengan badan dia. Ada sahabat yang keluar daripada perang, kudung tangannya, kudung kakinya. Kalau kes ini, dia datang kepada Nabi SAW sambil membawa mata yang terjuntai. Mata yang terjuntai. Ada urat-urat yang masih memegang mata tu. Mata tu jatuh ke pipi dia. Dan Nabi SAW dengan tangan baginda yang mulia, Nabi ambil mata tu, masukkan semula ke mata Qatadah ibn Nu'man. Dan mata tu bukan hanya masuk, bahkan boleh sembuh seperti sedia kala. Dan dia sendiri tak tahu mata mana yang tercabut tadi.
Sebab terlalu sempurna operasi Nabi SAW. Operation Nabi, pembedahan Nabi tu terlalu sempurna sampai dia tak tahu mana satu yang tercabut tadi. Tak ada kesan, tak ada kesan pada mata dia. Ini kehebatan Nabi SAW. Kalau Nabi Isa, dia boleh mencelikkan mata orang yang buta. Mata tak tercabut, cuma matanya ada selaput-selaput yang menghalang pandangan. Sebab Nabi Isa ni, antara mukjizat dia pada waktu itu adalah dia berhadapan dengan kaum yang ada yang ada kemahiran perubatan, boleh sembuhkan orang, boleh rawat orang, ada hospital, ada doktor. Dan mukjizat Nabi Isa pun kebiasaannya begitu juga, sembuhkan orang. Bahkan Nabi Isa boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah nak bagi tahu mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Bukan hanya mencelikkan orang yang buta, tapi memasangkan semula mata orang yang pernah tercabut daripada tempat dia. Dekat sini ada dua keistimewaan. Yang pertama, Allah kembalikan semula mata ke tempat asal. Dan yang kedua, Allah kembalikan semula penglihatannya yang hilang. Ini antara kehebatan baginda Nabi SAW. Seterusnya, hadis yang ke-13, bahawasanya manusia yang mati kerana kekufuran yang dihidupkan oleh roh iman oleh baginda Nabi Muhammad itu lebih banyak berbanding mereka yang telah dihidupkan semula oleh Nabi Isa dengan kehidupan iman dan kehidupan badan. Maknanya kita akan sebut tadi bahawa Nabi Isa, antara mukjizat dia mampu mengembalikan manusia yang mati. Sebab waktu tu adalah waktu perubatan, ilmu perubatan tu sudah jauh hebat. Jadi Allah turut memberikan daya untuk Nabi Isa ni boleh hidupkan orang yang dah mati. Tapi Nabi Muhammad jauh lebih hebat, jauh lebih agung. Sebab apa? Allah memberikan kepada Nabi Muhammad menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati itu boleh dihidupkan dengan cahaya hidayah, dengan cahaya iman. Bahkan jumlah dia jauh lebih ramai daripada orang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa. Nak hidupkan hati orang ni bukan senang, kan? Hati kalau nak berdakwah, contoh dengan orang yang sudah sedia menerima, itu senang. Tapi yang susahnya adalah dakwah kepada orang yang tak nak, orang yang tak inginkan. Tapi kita nak ajak juga. Ini yang mencabar. Dan Nabi SAW berjaya memasukkan hidayah ini ke dalam hati-hati orang yang memang tidak mahu. Ini kehebatan Nabi SAW. Siapa boleh sangka Sayyidina Umar boleh masuk Islam, yang dahulu berat permusuhan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia masuk Islam ketika dalam perjalanan nak bunuh Nabi Muhammad. Dia adalah orang pertama yang mengisytiharkan dia nak bunuh Nabi Muhammad secara terang-terangan. Tapi bayangkan hidayah Allah, Nabi Muhammad SAW boleh jentik hidayah tu masuk dalam hati dia ketika dia punya pedang tu sedang terhunus untuk pergi bunuh Muhammad SAW. Tak ada siapa boleh bayang Muhammad boleh masuk Islam. Tak ada siapa boleh bayang Hamzah masuk Islam, pakcik Nabi. Ini dua orang yang sangat hebat di Mekah, yang waktu itu orang umat Islam amal agama dalam keadaan sembunyi-sembunyi, takut-takut amal agama dalam rumah masing-masing. Sebab Abu Jahal dah tulis dah polisi undang-undang, executive order, tak boleh sesiapa sembah Tuhan selain daripada berhala-berhala ini dan mengiklankan sembahannya di depan Kaabah. Tak boleh. Jadi semua orang tak berani untuk sembah Allah. Semua sembah senyap-senyap. Bila masuk di Islam, iman dalam hati Umar dan dalam hati Hamzah, umat Islam beratur berbaris di belakang Umar dan di belakang Hamzah, berbaris dua jalur, dua saf untuk solat di depan Kaabah secara terang-terangan. Sebab itu Nabi SAW sebut Islam ini dikuatkan dengan masuknya Umar dan Hamzah. Orang Mekah tak pernah expect kalau Umar masuk Islam. Tapi hidayah Allah ni ajaib. Kita jangan sesekali menilai dan menghukum seseorang itu
pada masa lepas dia. Sebab kalau dia jadi baik, dia akan jauh lagi baik daripada kita. Dan benda ni dah berlaku banyak kali dah, trend yang sama. Orang yang jahat dulu, kalau iman masuk dalam hati dia, dia akan jauh lagi baik daripada orang yang baik sedia ada. Sebab hidayah Allah ni kita tidak tahu di mana ia akan menerpa dan hati siapa yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tugas Nabi Muhammad. Nanti masuk Amr bin Al-As, nanti masuk Khalid Al-Walid, nanti orang-orang yang orang Mekah tak boleh percaya masuk Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Sebab Nabi SAW ada banyak pendekatan-pendekatan yang Nabi gunakan untuk approach mereka ni masuk Islam, dengan banyak pendekatan dan banyak cara. La ilaha illallah. Kemudian keistimewaan yang ke-14, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bagi setiap nabi ganjaran mereka berdasarkan kepada kadar amalan umat mereka, iaitu termasuk segala hal, perbuatan dan percakapan mereka. Maksudnya amal kita ini semua nanti akan dapat ganjarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masuk dalam akaun Nabi Muhammad? Contoh, hari kita solat subuh, kita solat zuhur, kita selawat atas Nabi, kita sedekah, kita buat baik, kita berjihad, semua kebaikan kita itu akan sampai kepada Nabi SAW, akan masuk akaun dia kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi adalah orang yang pertama mulakan perkara tersebut, dan Nabi yang ajar kita kebaikan tersebut. Kita takkan solat kalau Nabi tak ajar kita solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita takkan buat baik, kita takkan berakhlak kalau Nabi tak ajar kita buat baik dan berakhlak. So apa saja kebaikan yang kita buat, semuanya bersumber daripada Nabi Muhammad. Dan bayangkan, setiap kebaikan kita ni semua akan masuk pahalanya ke dalam pahala Nabi SAW. Sebab Nabi yang akan dapat, Nabi yang ajar. Macam kita lah hari ni, kita ada anak kan, ataupun kita ada kawan, kita ajar dia. Apa yang kita ajar, lalu dia amalkan, apa yang dia amalkan itu akan dapat pahala untuk kita. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, dia dapat kebaikan tersebut dan tak terkurang sedikit pun. Hari ni siapa yang ajak kawan dia datang majlis ini, dia dapat 2 pahala. Hari ni siapa yang paling banyak pahala? Pengarah program yang paling banyak pahala. Sebab dia anjurkan, dia ajak dan dia sebarkan kebaikan ini. So semua orang yang datang, pengarah program dapat saham kebaikan tu. Dan kita orang yang menyampaikan, menyebarkan pun dapat pahala kebaikan tersebut. Sangat mudah. Itu baru hadir. Kalau dia pulang, dia amalkan, itu pahala yang kedua. Itu baru dia amalkan. Kalau disebarkan, itu pahala yang ketiga. Orang yang sebarkan tu pun berubah dan dia amalkan, orang tu pun dapat pahala bersambung, MLM pahala tu, sampailah kepada dia punya bos, final boss dia, pengarah program kita ni. Masya Allah, banyak pahala dia. Kalau kita dapat ilmu hari ni, kita sebarkan, entah itu di media sosial, di Instastory, di VTT, ataupun kita ajar kepada anak dan kawan kita, semua pahala tu bersambung tanpa henti. Ini dipanggil ilmu apa? Jariyah. Ilmu yang berjalan, berpanjangan. Dia ada amal jariyah, dia ada ilmu jariyah. Kan Nabi kata bila anak Adam mati, ada 3 benda yang takkan terputus. Yang pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, harta yang dijalankan untuk infak. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. So semua itu akan berjalan kekal. Bayangkan Nabi Muhammad yang ajar kita semua benda ni, dan Nabi Muhammad dapat serap semua pahala kebaikan tu untuk baginda Nabi SAW. Dan dia tak terhenti kepada Nabi je. Kita pun ada kapasiti tu dengan kemampuan yang kita ada. Sebab tu siapa yang jadi guru, siapa yang jadi pendidik, siapa yang jadi cikgu, siapa jadi pendakwah, pahala dia besar. Sebab siang dan malam
dia berusaha untuk sampaikan agama ini. Dan orang yang beramal, orang yang berubah, dan orang yang menyebarkan, semua dapat saham tu. Itulah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, imam-imam kita sebelum ni, para ulama kita, para ustaz kita. Tak boleh bayang berapa banyak pahala yang mereka ada. Walaupun mereka dah meninggal, anak-anak murid yang terus menjalankan kerja-kerja itu semua masuk dalam akaun dia, walaupun dia dah mati. Dia punya akaun tu sentiasa hijau, graf tu sentiasa spike tinggi je, tak pernah turun. Sebab apa? Ada gerakan-gerakan yang masih kekal daripada kebaikan tu. Sebab tu Nabi SAW suruh kita jealous dengan orang-orang yang ada ilmu dan sebarkan siang dan malam ni. Kena jealous dengan orang tu, kena cemburu dengan dia, kena ghibtah nama dia. Kena berharap kita pun ada saham kebaikan dengan dia dalam kebaikan yang dia buat. Nabi suruh kita jealous dengan dua benda je. Jangan jealous benda lain. Jealous dua ni je. Yang pertama, harta yang ada lalu diinfak, disebar, disedekah, dimanfaatkan siang dan malam. Pertama. Yang kedua, cemburulah, jealouslah dengan orang yang ada ilmu lalu disebarkan tanpa henti. Sebab dua orang ni pahala dia berjalan sepanjang masa, walaupun nanti dia meninggal dunia. Itu baru manusia. Kalau Nabi SAW jauh lagi banyak pahala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tengok lagi, berbeza dengan nabi-nabi terdahulu. Sebab nabi-nabi terdahulu kan, mereka punya tempoh sekejap. Contoh, mereka berdakwah ratusan tahun, contoh. Kemudian bila mereka meninggal, Allah akan datangkan nabi yang kedua, nabi yang seterusnya, untuk meneruskan syariat dia. Jadi orang yang datang setelah mereka ni dah ada nabi baru dah. Tapi Nabi Muhammad, ada tak nabi setelah Nabi Muhammad? Tak ada dah. Jadi dah 14 abad, 1447, kita ni semua umat Nabi Muhammad. Tak akan ada orang mengaku nabi, tak akan ada terputus jalur kenabian tu. Sebab Nabi adalah penutup kepada sekalian nabi. Jadi mana-mana orang beramal dan buat kebaikan di akhir zaman ini, semua akan masuk dalam pahala baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita di hari ataupun di akhir zaman ni. Pahala di akhir zaman ni sangat besar, sebab cabarannya untuk lakukan tu sangat-sangat susah. Dulu orang sahabat Nabi beramal, mereka tak ada gangguan macam kita hari ni. Kita ada banyak gangguan, daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dalam, luar. Ada banyak gangguan yang memalingkan kita daripada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mampu untuk lakukan kebaikan itu, sunnah Nabi itu, Allah akan gandakan pahala tu. Pernah dengar kan? Siapa yang amal sunnah Nabi di hari kerosakan umat, Allah akan ganjarkan dia 70 pahala mati syahid. Pernah dengar? Siapa yang amal sunnah Nabi di hari kerosakan umat di akhir zaman, pahala dia sama dengan 70 orang mati syahid. Ada sebahagian riwayat kata 100 orang mati syahid. Dulu sahabat nak mati syahid kena berperang, berdarah, luka, cedera, kehilangan anak dan sebagainya, baru dapat satu syahid. Tapi kita hari ni pahala sangat besar Allah sediakan untuk umat akhir zaman. Tapi begitulah, bukan senang kan? Bukan senang untuk amal sunnah Nabi. Sebab apa yang kita lihat hari ni, semua orang hidup dengan apa yang ditawarkan oleh ideologi barat. Trending-trendingnya, pakaiannya, makanannya, hiburannya, semua apa yang ditunjukkan orang barat. Apa yang kita nak kena pakai, apa yang nak kena lihat, drama apa nak kena tengok, baju apa nak kena pakai, trend apa yang nak kena ikut, semua tu kita ikut. Sebab tu Nabi kata, kalaulah Yahudi dan Nasrani masuk dalam lubang biawak, kita umat Islam pun akan masuk dalam lubang biawak tu. Tapi Nabi bagi option yang kedua. Siapa yang ikut Nabi, sunnah Nabi, dakwah Nabi, ajaran Nabi, pahala dia takkan boleh lawan mana-mana pahala daripada kalangan orang-orang terdahulu. Dan perkara ini disebutkan lagi bahawa
tidak ada suatu amalan pun dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, solat, zakat, puasa, bebaskan hamba, berjihad, buat kebaikan, zikir, sabar, melainkan baginya itu semisal ganjaran pelaku dan digabungkan sekali dengan amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh kerana itulah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat kedudukannya tinggi, sebab Nabi lah orang yang menghimpunkan pahala yang sangat banyak. Lihat perenggan terakhir tu. Atas sebab inilah Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis tatkala pada malam Mi'raj. Dia menangis sebab dia sangat cemburu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita umat Nabi lah yang akan memenuhi syurga nanti. Kita adalah umat yang bilangannya lebih banyak daripada bilangan umat Nabi Musa AS. Tapi tangisan Nabi Musa ni bukanlah tangisan jealous macam kita hari ni. Tangisan dia lebih kepada dia sendiri merasakan telah terlepas martabat yang agung itu. Sebab itu Nabi Musa kan pernah minta dekat Allah untuk tidak menjadi Nabi untuk umat akhir zaman kan. Tapi Allah kata nabinya telah Allah pilih. Kemudian Nabi Musa kata, kalau macam tu, wahai Allah, tak apalah, jadikan aku umat Nabi akhir zaman ini. Allah kata apa? Umatnya pun aku dah pilih. Ini kita semua hadir ni kan, ini semua pilihan Allah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad ni Allah dah pilih sejak azali. 50,000 tahun sebelum kita lahir dah ada dah cok bawah tu status umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita meminta, tanpa pernah kita tahu dan tanpa kita harap. Umat-umat terdahulu nak sangat kalau jadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Tapi Allah kata umatnya Allah dah pilih. So kita kena banggalah menjadi umat Nabi SAW. Bangga dengan usaha belajar, amalkan dan mendalami agama baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian keistimewaan yang ke-15, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan pada setiap nabi kepada kaumnya secara khusus, sedangkan nabi diutuskan kepada jin dan manusia seluruhnya. Ini lagi perbezaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain Allah utus hanya terhad kepada tempat yang tertentu dan tempoh yang tertentu dan kaum yang tertentu. Contoh, ada nabi letak, awak kampung ni je awak dakwah dekat Madian, kampung ni je awak dakwah dekat Bani Ad, kaum ni je awak dakwah dekat Samud. Setiap tempat tu, taman perumahan tu, negeri itu dah ada satu nabi yang in charge sebab tu. Dia akan antar agama, deliver agama, jadi utusan Allah di situ, di setiap tempat dan tempoh yang tertentu. Kita tak tahulah kalau dulu tanah Melayu ni ada nabi ke tidak. Maknanya setiap tempat tu dah ada dah nabi-nabi yang Allah wakilkan. Berbeza dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi utusan kepada seluruh jin dan seluruh manusia, tak terhad pada tempat dan tak had pada masa. Maknanya orang yang datang setelah Nabi Muhammad semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sebab itu umat Nabi Muhammad jauh lagi ramai. Sebab siapa yang datang setelah Nabi SAW semuanya menjadi umat Nabi SAW. Dan Nabi menjadi juga utusan kepada jin, bukan manusia sahaja. Jin pun Nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak peristiwa Nabi ajar jin. Nabi sampaikan Al-Quran kepada jin. Yang pertama ketika Nabi musafir, Nabi menjadi imam, jin tengah lalu, kan, tiba-tiba dengar ada bacaan Quran, sesuatu yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Mereka pun duduk dengar Nabi Muhammad, dan Nabi ajar mereka agama selepas tu. Ada situasi yang lain, ada jin-jin berkumpul, Nabi ada waktu yang Nabi akan sampaikan kepada mereka ilmu-ilmu yang sesuai untuk jin. Yang sahabat Nabi cari mana Nabi,
Rupanya Nabi pergi ke alam sebalik mata. Nabi pergi ke alam jin untuk ajar jin-jin ni agama mereka. So Nabi SAW berinteraksi dengan semua makhluk. Tadi kita cakap Nabi cakap dengan batu, Nabi cakap dengan pokok, Nabi cakap dengan binatang, Nabi pun bercakap dengan jin. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad ni kepada seluruh makhluk. Ini antara kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walau syi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalaulah kami berkehendak, nescaya kami akan mengutuskan setiap daerah seorang utusan yang akan memberi amaran. Tapi Nabi SAW menjadi utusan kepada seluruh makhluk, seluruh alam di zaman baginda sampailah kita ke hari ini. Itu keistimewaan ke-15. Yang ke-16 adalah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah bertutur dengan Nabi Musa AS di Bukit Tursina. Itu ada typo. Bahawasanya Allah telah bertutur dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, di lembah yang suci, di sebalik tabir. Sedangkan baginda Nabi SAW berbicara dengan Allah ketika berada di Sidratul Muntaha. So ada 3 orang Nabi yang ada kelebihan bercakap direct dengan Allah. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi dalam 3 orang ni Nabi Muhammad yang paling hebat, sebab Nabi bercakap, berdialog, berinteraksi dengan Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tak pernah ada mana-mana makhluk pernah sampai dekat situ. Hanya Nabi Muhammad sahaja yang pernah tiba di tempat itu. Bahkan malaikat Jibril yang menemani Nabi sepanjang peristiwa Mi'raj terhenti langkahnya di situ. Nabi SAW sebut, aku seolah-olah diserap dengan 70 lapisan cahaya sebelum sampai ke titik Sidratul Muntaha. Yang kata malaikat Jibril, kalaulah aku melangkah dengan satu langkah aja, aku akan terbakar. Sebab fizikal Nabi malaikat Jibril tak mampu untuk memasuki alam tersebut, tempat tersebut. Hanya Nabi Muhammad sahaja di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling tinggi. Ini adalah keistimewaan Nabi bercakap dengan Allah. Allah sendiri jemput Nabi Muhammad. Jemputan itu untuk apa? Jemputan itu untuk apa? Untuk mewajibkan kewajipan solat yang 50 waktu selahari semalam. Sama ada 50 waktu ataupun 50 rakaat. Banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menerima diskaun yang diminta oleh Nabi hasil daripada perbincangan dengan Nabi Musa sampailah kepada 5. Sebagai riwayat kata tolak 5-5-5, maknanya 50, 45, 45, 30, 35, 30, tolak 55. Ada sebagian kata tolak 10-10-10, 50, 40, 30, 20, 10 dan 5. Ala kulli hal, peristiwa itu nak menunjukkan Nabi sendiri berhadapan dengan Allah, melihat Allah, bercakap dengan Allah. Dan dialog pertemuan itu diabadikan di dalam ibadah yang paling mulia. Di mana? Dalam solat. Ketika tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Ini ucapan Nabi Muhammad ketika berada di situ. Nabi memulakan dialog itu. Kemudian apa? Assalamu alaika. Assalamu alaika adalah ucapan Allah kepada Nabi Muhammad. Salam sejahtera buatmu wahai Muhammad, warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab macam mana? Assalamu alaina. Salam sejahtera buat kami. Kami ni adalah wakil kepada seluruh para Nabi. Sebagai riwayat kata wakil kepada seluruh umat Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Dan juga kepada hamba-hamba yang soleh. Sebab Nabi-Nabi mereka tak ada peluang untuk jumpa dengan Allah. Jadi Nabi menjadi wakil, satu-satunya wakil. Sebab tu Nabi kata Assalamu alaina, salam sejahtera buat kami.
So dialog ini adalah dialog Nabi dengan Allah ketika di titik yang paling mulia di Sidratul Muntaha. Ini antara kehebatan Nabi SAW. Di Bukit Turusina, Nabi Musa bercakap dengan Allah itu 40 hari. Allah minta Nabi ni beruzlah, duduk di Bukit Turusina. Tapi Nabi Musa tak nampak Allah, tidak melihat Allah. Dia hanya mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan hanya mendengar kalam pun dah cukup indah, dah cukup besar dah. Dalam kitab-kitab akidah disebutkan ketika Nabi Musa keluar daripada bukit tersebut, dia boleh mendengar derapan kaki semut daripada jarak 80 farsakh daripada pasir. Maknanya sisa pendengaran Nabi Musa tu masih lagi boleh dengar sesuatu yang indah, yang jauh. Dan Nabi Musa bila keluar daripada bukit tu, Nabi tutup telinga. Sebab bila dengar suara-suara manusia ni, suara-suara jelik, tak sedap. Sebab dia dah pernah mendengar suatu kalam Allah yang jauh lebih indah. La ilaha illallah. Itu hadis ataupun keistimewaan yang ke-16. Kemudian keistimewaan yang ke-17 disebutkan di sana, nahnul akhiruna min ahli dunya wa awwaluna yaumal qiyamah. Al-muqtada lahum qabla al-khalaiq wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Nabi SAW bersabda, kita adalah orang yang terakhir di kalangan manusia daripada kalangan ahli dunia, tetapi nanti kitalah orang yang pertama yang akan berada di hari kiamat. Kita adalah umat terakhir yang dibangkitkan di dunia, tapi nanti kita akan menjadi umat pertama yang akan dibangkitkan, didahulukan, dikedepankan di hari kiamat. Dan kita juga, kata Nabi, kita semua adalah orang-orang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum umat-umat lain. Umat-umat lain kan kena tunggu lama, beratur. Kena tunggu beratur lama, dihisap, disoal siasat, dipaparkan amalan-amalan, ditimbang amalan-amalan, kemudian lalu titian surat. Jauh lagi titik dan fasa mereka. Tapi kita umat Nabi Muhammad ada lane VVIP khas. Siapa yang pakai kad umat Nabi Muhammad, dia boleh percepatkan proses itu. Untuk siapa ni? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah zahirkan kemuliaan untuk kita, bukan sebab kita yang layak, tapi sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut kita memang tak layak. Kita bukan sesiapa, kita tak miliki apa-apa. Tapi sebab Nabi Muhammad, kita dapat kemuliaan itu di hari kiamat. Ke-18, bahawasanya baginda Nabi SAW telah menyebutkan bahawa baginda adalah penghulu kepada anak Adam secara mutlak, dan bahawa pada hari kiamat baginda lah orang pertama yang akan dibangkitkan daripada kubur, dan orang pertama yang akan memberi, dan orang pertama yang akan diberikan syafaat. Maknanya kita adalah orang yang akan didahulukan dalam urusan di hari kiamat nanti. Nabi sebut Nabi adalah penghulu anak Adam, dan Nabi adalah orang pertama yang akan bangkit daripada kubur. So semua orang bangkit daripada kubur ni berbeza cara dia, dan waktunya pun berbeza. Dan Nabi Muhammad adalah orang pertama dibangkitkan. Nabi sebut ketika Nabi bangkit daripada kubur, Nabi menyapu tanah-tanah, debu-debu yang ada di kepala dan debu yang ada di bahu. Nabi tunjukkan POV macam mana Nabi bangkit. Dan Nabi sebut semua orang bangkit dalam keadaan tak berpakaian, tak ada slipper, tapi ada cahaya yang tumbuh daripada fizikal dan badan mereka, menyebabkan mereka ni terhalang daripada melihat aurat mereka. Tapi itu adalah orang-orang yang dahulu banyak kebaikan dan banyak amal lah. Wa awwalu syafi', dan aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, dan orang yang pertama juga akan diberikan syafaat. Itu kita dah sebut dah. Seterusnya yang ke-19, bahawasanya baginda telah menyebutkan bahawa pada hari kiamat kelak, manusia sehingga Nabi Ibrahim akan berpusu-pusu memohon pertolongannya. Semua orang akan cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang waktu itu adalah orang yang sama. Semua orang, Nabi pun adalah Nabi yang sama. Maksudnya apa? Tak ada kelebihan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri datang dekat Nabi Muhammad untuk minta pertolongan.
minta pertolongan daripada syafaat itu. Tapi kita kena fahamlah, syafaat itu tetap kita tak akan dapat kecuali dengan izin Allah. Nabi kalau boleh, Nabi nak bagi semua syafaat. Tapi nanti kita akan belajar ada orang-orang yang terhalang daripada diberikan syafaat. Sebab syafaat ni adalah kuasa mutlak Allah. Cuma Nabi perantaranya. Nabi adalah orang yang akan memberikan sebab syafaat tu, tapi hakikatnya adalah Allah. Yang ke-20, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wasilatu manzilatu fil jannah la yanbaghi an takuna illa li'abdin min 'abidillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat 'alaihi syafa'ah. Nabi kata nanti di hari kiamat ada satu kedudukan. Nama kedudukan tu adalah al-wasilah. Kalau kedudukan dekat dunia mungkin Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Tun, Tunku. Itu nama-nama gelaran dunia, kedudukan pangkat di dunia. Tapi kedudukan pangkat yang tertinggi di hari kiamat namanya adalah al-wasilah. Nanti dalam syurga kata Allah, dia tidak akan diberikan melainkan kepada satu je hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan ini adalah kedudukan yang khusus. Dia tidak akan boleh dikongsikan dengan sesiapa. Dan Nabi kata, aku harap kalau aku mendapat kedudukan itu. Faman sa'ala lil wasilah, siapa yang berdoa kepada Allah untuk aku dikurniakan wasilah, akan dia diberikan syafaat. Kita doa tak untuk Nabi dapatkan wasilah? Doa tak? Kita doa dalam doa lepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, kau datangkanlah wasilah itu kepada Nabi Muhammad. Siapa yang baca doa ini, doa lepas azan, dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sangat berharap untuk kedudukan wasilah ini Allah kurniakan kepada baginda. So kita kena berusaha amal doa lepas azan kalau nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap je, setengah minit dah dapat dah. Setengah minit dah dapat dah. Usaha untuk doa Nabi dapat kedudukan yang Nabi inginkan, insya-Allah. Kemudian hadis yang ke-21, la ilaha illallah, bahawasanya akan masuk ke dalam syurga dari kalangan umatnya sebanyak 70,000 orang tanpa hisap. Ada 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisap. Maknanya apa? Dia takkan disoal, dia takkan dihisap, dia takkan lalu titian sirat, dia takkan berada di mizan. Segala checkpoint di hari kiamat tu dia terkecuali. Dia boleh terbang terus ke pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlah dia? 70,000 orang. Banyak ke tak banyak? Sikit kan? Macam mana? Sekarang ni umat Islam ada berapa orang? 1.5 bilion. Ni waktu ni 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, 300 tahun lepas, berapa jumlah bahu bilion umat Islam yang pernah ada? Cuba nisbahkan 70,000 ni dengan total umat Islam ada. Kita kata memang mustahil lah. Kalau tak pun sangat kecil, tipis harapan untuk kita masuk dalam 70,000 ni. Tetapi ada tetapinya. Nabi tetap nak bagi kita peluang tu. Dalam riwayat Tirmizi dan riwayat Ahmad, Nabi sebut di setiap 1,000 orang dia boleh panggil 70,000 orang. Ma'a kulli alfin sab'una ulufan. Ma'a kulli alfin sab'una alfan. Maknanya setiap 1,000 akan ada tambahan 70,000 lagi. 70,000 ni dah memang permanent. Tapi setiap 1,000 daripada 70,000 ni dia boleh panggil lagi 70,000.
So berapa total dia? 4.9 juta. 4.9 juta orang secara total akan dapat masuk syurga tanpa hisab, kalau sahih riwayat Ahmad dan riwayat Tirmizi ni. So para ulama ni mereka mencari-cari ruang, ada tak hadis yang Nabi sebut angka yang lebih banyak? Sebab 70,000 ni macam mustahil je kita nak join kan dalam rombongan orang masuk syurga tanpa hisab. So total yang paling banyak yang dikumpulkan adalah 49 juta. Daripada riwayat Ahmad, dia tak sebutlah 49 juta. Dia sebut setiap 1,000 orang ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1,000 orang ada 70,000 orang yang lain. Tetapi ada lagi hadis yang sebut pengecualian. Ada orang yang takkan dapat masuk syurga secara orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, ada 3 golongan yang memang takkan ada peluang langsung. Siapa orang tu? Dekat hadis tu disebut faqala humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk dijampi. Apa maksud jampi? Tu last sekali, perenggan last sekali tu. Ni adalah orang yang takkan dapat syafaat, ataupun orang yang takkan dapat masuk syurga tanpa hisab, iaitu orang yang minta kepada penjampi untuk disembuhkan. Ni jampi yang tak syar'i lah. Awak pergi kat dukun, pergi kat bomoh, pergi dekat tepi hutan belantara, ada orang bertapa, rambut panjang kan, pakai seluar pendek, dia ada kawan dengan jin mana-mana, dia boleh sembuhkan awak dengan khadim yang dia ada. Ni haram sebab tak syar'i dan takkan dapat masuk syurga tanpa hisab. Pertama. Yang kedua, pengecualian dia adalah kepada orang yang wala yaktawun. Ini tak tahu kalau hari ni ada. Kalau ikut perubatan tradisional, ada orang nak menyembuhkan dengan cara membakar, dipakai api. Kalau pakai api untuk menyembuhkan, ini tak kena dengan syariat. Nabi tak suka dan terhalang daripada masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga adalah orang yang mempercayai khurafat, sial. Dia ada percaya macam horoskop. Percaya kalau pagi tadi berlaku sekian-sekian, maknanya malam nanti mesti sekian-sekian. Kalau orang dulu dia terbangkan burung, dia nak musafir kan, dia nak tahu cuaca baik ke tak baik, nasib baik ke tak baik, dia terbangkan burung. Kalau burung ke kanan, maknanya on, musafir tu boleh pergi. Kalau burung terbang ke kiri, jangan pergi, kita kena tangguhkan, entah-entah ada mudarat kat sana. Ini dipanggil apa? Mempercayai khurafat, sial macam tu. Ataupun mereka akan buat undian, akan dibaling dan petik, mana-mana yang terpilih, kalau ada mudarat mereka takkan pergi. Ini semua khurafat. Siapa yang mempercayai khurafat, dia takkan dapat masuk syurga tanpa hisab. Tertutup terus pintu dia. Maka kalau kita lihat ketiga-tiga ni, semuanya tentang tawakal. So kunci nak dapatkan syurga tanpa hisab adalah kena besarkan tawakal, pergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ke-22, dianugerahkan kepada baginda Nabi SAW telaga Kautsar. Ni telaga Kautsar, ataupun namanya adalah telaga Haud. Telaga Haud. Kalau Kautsar di dalam syurga, kalau Haud di padang mahsyar, tapi datang daripada sumber yang sama. Mungkin ada pipe bawah tanah ke, macam mana, wallahu alam. Tapi siapa yang minum daripada telaga Nabi Muhammad, dia tidak akan sekali-kali merasa haus selama-lamanya. Bilangan cawannya sebanyak bintang-bintang di langit, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salju. Ini air tu. Siapa yang minum, Nabi kata la yazma' ba'dahu abada. Aku takkan
Siapa yang minum, dia tak akan lagi merasa haus selama-lamanya, walaupun matahari sejengkal, walaupun berpeluh-peluh, tapi haus itu dah takkan ada dah. Adakah semua kita akan dapat minum dari telaga tu? InsyaAllah kita semua akan dapat minum dari telaga tu. Nabi sedia akan bagi secangkir cawan tu kepada kita untuk kita minum. Tetapi di momen itu juga ada malaikat yang menghalang. Nabi nak bagi cawan tu dekat kita, malaikat halang. Wahai Muhammad, kau tak dibenarkan. Nabi kata, ini umat aku, engkau tidak mengetahui apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. So ada perkara yang syirik ke, khurafat ke, yang sesuatu yang berlawan dengan akidah, yang menghalang kita untuk minum air daripada Nabi SAW. So kena aware about akidah, sebab akidah inilah yang akan menghalang kita untuk merasai air daripada Nabi SAW. Kemudian hadis yang ke-23, Nahnul akhirun as-sabiqun. Ini lebih kurang daripada apa yang kita sebutkan, bahawa Nabi kata kita adalah orang-orang yang terakhir dan orang-orang yang terdahulu. Terakhir maksudnya apa? Terakhir dalam masa. Kita baru ada sekarang. Umat-umat lain jauh mendahului daripada kita, tetapi kitalah yang akan terdahulu. Bila kita terdahulu? Di hari kiamat nanti. Kita the last one and the first one. Last dibangkitkan, dan pertama sekali nanti akan diuruskan di hari pengadilan. Kita adalah orang pertama masuk syurga. Kita adalah orang pertama yang akan dihisap. Kita adalah orang pertama akan lalu titian solat. Kita lah yang akan merasmikan setiap titik-titik fasa di hari kiamat tu. Ini adalah kelebihan umat baginda Nabi SAW. Sehingga dalam hadis, ketika Nabi ketuk pintu syurga, Nabi ketuk pintu syurga, malaikat yang menjaga pintu syurga tu, dia kata apa? Siapa di dalam? Siapa di depan pintu tu? Nabi kata, ana Muhammad. Malaikat kata, aku takkan diperintahkan. Aku diperintahkan untuk tidak buka pintu ini melainkan Nabi Muhammad dan umat dia. So malaikat dah dapat brief awal dah. Yang masuk ikut pintu ni, yang pertama masuk adalah Nabi dan umat dia. So ini antara kelebihan Nabi SAW berbanding. Sedangkan umat lain tengah bergelut lagi dengan siratnya, dengan mizannya. Kita dah dapat menikmati syurga dan keindahannya dah. Masya Allah. Itu hadis yang ke-24. Seterusnya, itu hadis yang ke-23. Hadis yang ke-24, bahawasanya dihalalkan bagi baginda harta rampasan perang yang tidak diharuskan kepada mana-mana Nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu kalau orang pergi perang, umat-umat Nabi terdahulu pergi perang, mereka tak boleh ambil daripada harta rampasan perang. Harta rampasan perang tu perlu dilupuskan. Tapi umat Nabi Muhammad kalau pergi perang, segala harta yang berbaki di kota itu semua milik umat Islam. Semua milik umat Islam. Kita boleh manfaatkan, kita boleh miliki, dan ada bahagian-bahagian portion untuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu nanti bila Nabi perang Khaybar, perang ke-7 Hijrah, masa tu Khaybar adalah pusat orang-orang Yahudi di sana, dan mereka dah ada banyak harta di sana. Dan bayangkan umat Islam dapat tawan kota Khaybar. Sejak kota Khaybar ditakluki oleh umat Islam, para sahabat menjadi kaya raya. Dahulu naik kaci tebu je. Lepas dapat kota Khaybar, semua beli apa bang? Semua naik Lamborghini, naik Porsche, Mercedes A45S, BMW, semua ada rumah besar, tingkat 2, tingkat 3. Sebab apa? Sebab dapat tawan kota yang paling kaya di Madinah. Sebab harta-harta tu milik umat Islam untuk mereka manfaatkan. Tapi umat terdahulu tak ada kelebihan tu. Bila mereka berperang, harta tu semua dilupuskan dan dimusnahkan. Tak ada seorang pun boleh memilikinya. Dan ini antara rahmat Allah lah kepada umat Nabi untuk
memberikan kelebihan-kelebihan daripada sudut harta kepada mereka, dan jadikan barisan saf umatnya seperti barisan para malaikat. Kemudian dijadikan bumi sekaliannya sebagai masjid dan tanahnya sesuai untuk bersuci. Bumi ni kita boleh sujud dekat mana-mana je. Dulu orang nak solat, nak sembahyang, kena di rumah-rumah ibadat, dekat mihrab, dekat masjid. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kita boleh solat dekat tepi tangga tu. Kita boleh solat dekat padang depan, dekat parking. Sebab Allah dah wakafkan seluruh bumi ini menjadi masjid, tanahnya suci. Ini antara kelebihan umat Nabi SAW. Kalau nak banding kelebihan umat Nabi dengan umat-umat terdahulu, sangat-sangatlah banyak, tak terhitung kita. Keistimewaan yang ke-25, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji akan budi pekerti baginda Nabi SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, perbuatan meninggi dan mengagungkan yang datang daripada mereka yang agung, menunjukkan kepada keagungan yang begitu menapak kuat dalam diri orang yang diagungkan. Maka apatah lagi pengagungan itu datang daripada Tuhan yang Maha Agung. La ilaha illallah. Tengok dalam ayat ni, faham tak ayat dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang puji Nabi Muhammad, bahawa Nabi ni orangnya sangat-sangat berakhlak. Kalau kita puji orang, pujian kita tu tak memberi makna kalau kita ni bukan sesiapa. Betul tak? Siapa tengok Big Stage? Big Stage kan? Tak tengok kan? Masya Allah. Saya pun tak tengok, saya dengar-dengar je. Ada orang kat depan tu kan, juri kan. Juri tu mestilah dia orang yang pakar menyanyi, tahu ilmu selok-belok irama, melodi, ritma lagu dan sebagainya. Barulah pujian dia tu ada value, barulah kritikan dia ada value, ada harga, ada bernilai, sesuatu untuk improvement kan. Tapi kalau yang puji tu kita suara tak kerti menyanyi, sumbang, hujan kan, kita punya pujian ni tak membawa makna apa-apa. Macam tu juga kalau orang dia puji cantiknya kapal terbang tu, awak jangankan kapal terbang, basikal pun awak tak kerti nak buat. So pujian awak tu tak bermakna apa-apa, sebab awak bukan ahlinya. Setuju? Faham? So bayangkan yang puji ni siapa ni? Allah yang puji Nabi SAW. Kalau kita puji Nabi, pujian kita tak ada makna apa-apa pun, tak menambah pun kemuliaan kepada Nabi Muhammad, cuma dapatlah sedikit makna dalam jiwa tu. Tapi bila Allah puji Nabi Muhammad, maksudnya pujian tu sangat-sangat besar, sangat-sangat mahal harga dia, sangat-sangat berat erti dia kepada Nabi SAW. Kalau kita lihat ayat ni pun, dia banyak lafaz taukid kan, banyak ayat penekanan. Wa innaka, tu nun taukid, la'ala, tu lam taukid, khuluqin azim. Ada 4 jenis taukid penekanan pada ayat ni, nak beritahu sungguh-sungguh bahawa Nabi ni orangnya berakhlak mulia. Bahkan Allah kata Nabi ni di atas akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala, bukan Nabi itu berakhlak mulia, tak, Nabi ni di atas akhlak yang mulia. Maknanya akhlak mulia ni dalam ni, Nabi tu di atas akhlak yang mulia. So dalam segala akhlak yang mulia, Nabi tu berada di atas akhlak tu, lebih tinggi menjangkaui mana-mana akhlak yang mulia yang ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ke-26, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata dengan baginda dengan 3 bentuk wahyu. Tengok, wahyu yang Allah hantar kepada Nabi Muhammad dia datang dalam 3 cara. Yang pertama dalam mimpi yang benar. Kadang-kadang wahyu datang dalam bentuk mimpi. Nabi tidur malam, Nabi nampak sesuatu yang akan berlaku, akan datang. Future tu Nabi dah nampak dah. Ataupun Nabi mimpi, dalam hadis Nabi kata Nabi nampak ada cahaya yang terang benderang. Itu semua isyarat-isyarat wahyu. Kita hari ni mimpi jadi wahyu tak? Mimpi adalah mainan tidur kan, kecuali mimpi-mimpi yang awak jaga adab dia, berwuduk, menghadap kiblat,
banyak baca amalan sebelum tidur. Mimpi tu kebarangkalian benar. Nabi kata orang yang paling benar mimpi dia adalah orang yang paling benar lisan dia. Orang yang tak pernah tipu, jujur, orang itulah Allah akan bagi mimpi yang benar. Dia panggil mubasyirat, dia panggil firasat. Sebab tu orang-orang soleh ni dia ada pengetahuan yang kita sini tak tahu. Sebab Allah hantar. Nabi kata mimpi adalah 70 cabang kenabian. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata tanpa sebarang perantaraan. Allah directly cakap, sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Dan ini yang paling hebat pernah berlaku. Contohnya apa? Ketika Nabi tengah sampaikan taklim kepada para sahabat ni, tiba-tiba Nabi pejam mata. Nabi menggigil, banyak peluh keluar. Dan para sahabat mendengar macam ada bunyi loceng, kecing laju. Tapi tak siapa faham apa yang berlaku. Nabi buka mata, Nabi beritahu telah sampai kepada aku wahyu. Bentuk macam ni Allah sampaikan secara terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang kebiasaan berlaku adalah dengan perantara Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam datang dalam bentuk lelaki yang tampan dan handsome. Banyak keadaan. Kadang-kadang Malaikat Jibril berubah wajah dengan wajah sahabat Nabi. Nama dia siapa? Dihyah Al-Kalbi. Malaikat akan pilih sahabat yang paling tampan untuk dia berubah bentuk rupanya. Ataupun dalam hadis Jibril tu, Jibril bertukar dengan seorang lelaki yang pakai putih, serban putih. Ketika Gua Hira, Nabi nampak Jibril berpakaian seperti lelaki, berwajah putih, pegang bekas yang disaluti kain baldu. Kemudian perintahkan untuk Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kebiasaannya. Bahkan Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dengan rupa sebenar 2 kali sahaja. Yang pertama ketika wahyu turun, wahyu pertama turun di Gua Hira. Yang kedua ketika peristiwa Mi'raj. 2 kali je. Tapi kebanyakan keadaan Jibril berubah rupanya seperti lelaki biasa untuk sampaikan agama ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan datang pada setiap malam-malam Ramadan, duduk lutut bertemu dengan lutut dengan Nabi Muhammad, ajarkan Nabi Al-Quran. Itu antara 3 cara bentuk kenabian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-27, bahawasanya kitab baginda mengandungi segala isi yang terkandung dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, dan telah diperincikan dengan secara tafsil. Ini kehebatan Al-Quran. Al-Quran ni dalam tu ada isi kandungan yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil dan ada dalam Zabur. Kenapa Allah isi kandungan tu? Sebab nak membuktikan kebenaran Al-Quran. Dia datang dengan apa? Dia datang dengan kesinambungan dengan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran, agama Islam bukan agama yang baharu. Dia adalah agama yang datang daripada Nabi-Nabi sebelum. Cuma Nabi adalah penutupnya, Nabi adalah penerusnya. Macam kitab Zabur, Taurat, Injil, itu pun ada cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi akhir zaman. Dan Al-Quran, dia cerita pula tentang kitab-kitab terdahulu. So dia ada dia punya synchronize tu. Ada persamaan, ada kesinambungan, datang daripada jalur yang sama. Itu 27. Yang ke-28, bahawasanya umat Nabi SAW adalah umat yang kurang amalannya. Mengaku tak kita kurang amalan? Mengakulah kan? Ya, kita memang kurang amalan berbanding umat yang dahulu. Umat dahulu hebat amalan dia. Pernah dengar amalan umat terdahulu?
Bani Israel ni kalau ibadah 500 tahun. Berapa kakak? 500 tahun. Kita duduk majlis berapa jam? 4 jam. Itu pun dah tengok jam dah. Itu pun dah tengok jam. Tengok lagi 28 ni, lagi 12 ni. Duk kira lagi kan. Sebab apa tu? Ini umat Nabi begitulah. Lemah dalam amalannya, lemah dalam kesungguhannya berbanding umat terdahulu. 500 tahun ibadah dalam gua, tak campur dengan orang, duduk bertapa di dalam gua ibadah zikir, makan daripada buah-buah yang turun dekat rumput, minum daripada air-air embun. Hebat, Masya Allah. Tengok, namun besar ganjaran mereka. Walaupun kurang amalan, tapi Allah besarkan ganjaran. Allah tahu kita malas, Allah tahu kita tak berdaya, tapi Allah tetap bagi kita kelebihan sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Allah bagi kelebihan macam mana? Allah bagi Ramadan dekat kita, Allah bagi Lailatul Qadar dekat kita, Allah bagi hari Arafah dekat kita, Allah bagi kita hari Ashura, Allah bagi kita 10 awal Zulhijjah, Allah bagi kita 10 awal Muharram, Allah bagi hari-hari munasabah yang digandakan padanya pahala. Siapa yang puasa hari Arafah diampunkan 2 tahun, tahun sebelum, tahun selepas. Siapa yang puasa hari Ashura dihapuskan tahun selepasnya. Siapa yang beramal Lailatul Qadar 83 tahun beribadah, bersamaan dengan lebih baik daripada 1000 tahun. La ilaha illallah. Walaupun umur kita ni, kata Nabi, a'mar ummati baina sitin atau sab'in, sama ada 60 ataupun 70 je umat Nabi, umur umat Nabi. Tapi boleh menandingi umur umat-umat terdahulu yang ribuan tahun tu. Sebab Allah gandakan pahala. Buat satu dapat 10, buat satu dapat 700, multiple x 700. Kalau infak jujur, ikhlas kerana Allah, dalam Quran Allah kata boleh jadi 700 kali ganda pahala dia. Ini memang pelaburan akhirat yang tak pernah ditawarkan mana-mana pakar pelaburan dunia. Siapa yang pakar pelabur kat sini? Siapa dah main trade? Tak ada pernah dengar dapat tawaran 700 kali ganda. Ini Allah saja yang tawar untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas ni keluar dari majlis, kita keluar dengan penuh kebanggaan. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu keagungan yang kita tak pernah minta, tapi inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Hadis yang ke-29, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bagi baginda kunci bagi sekalian khazanah di muka bumi ini, dan memberi kepada baginda pilihan sama ada Nabi nak jadi raja di dunia atau Nabi merangkap hamba bagi Allah. Dekat Mi'raj ataupun dekat Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala pernah bagi pilihan dekat Nabi. Nabi nak jadi raja dan Nabi ataupun Nabi dan hamba. Kan? Sebab ada Nabi yang raja juga. Siapa nabinya? Nabi Sulaiman. So Allah bagi pilihan dekat Nabi. Nabi awak nak jadi macam mana? Nabi dan raja ataupun Nabi dan hamba? Nabi pilih hamba dan Nabi. Nabi tak nak jadi raja. Nabi tak nak akan kedudukan. Nabi tak nak akan kemewahan. Nabi tak nak akan kedudukan pangkat dunia. La ilaha illallah. Tengok jawapan Nabi apa? Bal nabiyan abdan. Aku nak jadi Nabi dan hamba. Aju'u yauman wa ashba'a yauman. Aku nak lapar sehari dan aku nak kenyang sehari. Fa idza ju'tu da'awtullah wa idza syaba'tu syakartullah. Kalau ketika aku lapar, aku akan berharap dan doa kepada Allah. Kalau aku kenyang, aku akan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pun begitulah hidupnya. Kan, Nabi tak pernah 2 kali kenyang dalam sehari. Nabi tak pernah 2 kali kenyang dalam sehari. Kalau sarapan kenyang, tengah hari, malam tak kenyang. Siapa yang ajar kita kena makan breakfast, lunch, dinner, supper dan sebagainya? Kita makan berapa kali kakak sehari?
6-7 kali kan. Tu tak termasuk kudapan lagi. Tu tak termasuk air mahal yang kita beli lagi. Kan berapa kali kita makan. Nabi tak pernah kenyang 2 kali sehari. Dan lauk Nabi satu je. Nabi tak pernah dihidangkan dengan banyak lauk dalam waktu yang sama. Dan Nabi Muhammad tak pernah simpan makanan untuk esok. Ada makan hari ni, makan je, jangan simpan untuk esok. Tawakal Nabi sangat tinggi. Ini antara yang kita belajar daripada kehidupan hamba Nabi SAW. Nabi SAW pernah rumah dia tak berasap 2 bulan. Tak ada benda yang nak masak. Nabi tanya Aisyah, hari ni makan apa? Aisyah kata, tak ada apa-apa makanan wahai Rasulullah. Idzan ana asum. Kalau macam tu aku berpuasa lah. Ini Nabi SAW. Jauh kehidupan baginda Nabi SAW dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat mendalami dan menghayati sirah Nabi SAW. Ke-29. Ke-30, bahawasanya Allah telah mengutuskan baginda sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka dia telah menangguhkan balasan terhadap mereka yang berdosa daripada umat dia, berbeza dengan Nabi terdahulu. Kita ni umat Nabi Muhammad malam tadi baru buat dosa. Siapa malam tadi baru buat dosa? Kita adalah pendosa tegar, kita adalah pendosa sejati. Tapi malam ni, hari ni, Allah izinkan duduk tempat baik, tempat yang mulia. Sarapan pagi tetap ada dihidangkan. Jadi tengah hari pun ada makanan, malam nanti pun ada makanan, kan? Bila buat dosa tak ada pun tiba-tiba kudis keluar kat kulit kita. Tak ada pun tiba-tiba akaunting tu kurang angka dia, kan? Sebab apa? Allah rahmat dengan kita. Allah rahmat maknanya Allah menangguhkan azab. Allah tak nak bagi kita sedih dekat dunia ni sebab dosa kita. Awak berdosa tapi Allah tangguhkan. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Berbeza dengan umat terdahulu. Umat terdahulu bila buat dosa, keluar pagi esok dekat dahi dia tulis apa? Kafara. Itu bukan kafara, kafara dajjal. Kat dahi tulis apa? Muznibun, pendosa. Orang nampak bau busuk tu boleh bau. Orang nampak muka dia ni muka pendosa, hitam, muram, pakaian dia kotor, berbau, dosa. Depan rumah dia tulis, ini rumah pendosa. Allah expose dosa-dosa umat-umat terdahulu ketika mereka lakukan dosa. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Hari ni semua berdosa, tapi tak tahu dosa apa kita buat. Sebab Allah tutup pandangan kita. Ini rahmat Allah kepada umat Nabi SAW. Dahlah kita berdosa, Allah buka lagi pintu taubat tu siang dan malam. Kan dalam hadis Allah kata, Nabi kata Allah ni menantikan taubat hambanya pada waktu pagi, mereka yang berdosa pada waktu malam. Dan Allah menantikan taubat hambanya yang berdosa pada waktu pagi untuk diterima pada waktu malam. 24 jam, 24/7, 7 hari bekerja, Allah menantikan taubat hambanya yang berdosa. Dahlah Allah tutup dosanya, Allah tunggu pula kepulangan hambanya pulang kepada Allah. Ini untuk siapa ni? Ini untuk awak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La ilaha illallah. Kemudian keistimewaan yang ke-31, kita berhenti seketika 5 minit, boleh insya-Allah, untuk kita dengar sedikit qasidah daripada saudara-saudara kita insya-Allah.